أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي الله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pertama kali uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang mulia kita berada di dalam majlis yang sangat mulia. Alhamdulillah. Pertama kali marilah sama-sama kita tajdid barukan niat kita di malam ni. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kita duduk di dalam majlis ilmi untuk kita nak tafaqquh fid din. Yang kedua, alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala, banyak kita syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih duk taruhkan umur kita sehingga learning, dan kita doa kepada Allah banyak-banyak. Allah Taala taruhkan umur kita ni, habiskan umur kita ni we habis Ramadan. Dan habis Ramadan kita ni we jadi orang yang terugi. We jadi orang yang tak rugi. Insya-Allah. Dan kita sama-sama kita rebutlah peluang yang Allah Taala beri masa, beri umur kepada kita dalam bulan yang mulia. Bulan Ramadan ni seperti mana kita tahulah, dia tak seperti bulan yang lain. Bulan yang Allah Taala suruh kita rebut mengerjakan amal-amal yang soleh supaya kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang bertakwa. Alhamdulillah, pada malam ni saya di atas nama pengurusi ni dan ingin kenal diri dulu. Dan saya akhukum fillah, Muhammad Mubarak Abdul Hadi. Muhammad Mubarak Abdul Hadi. Alhamdulillah. Dan itu bersama dengan Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Ilah, ataupun termasyhur dengan Ustaz Abu. Dan insya-Allah dalam yang pertama, liqa pertama ni kita ingin Ustaz kenalkan diri dulu, dan insya-Allah falyatafaddal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebagai ta'aruf lebih kurang tu, saya nama asalnya daripada orang tua letak tu nama Abdul Ilah. Abdul Ilah tu bin Hasan, Haji Hasan. Jadi dalam hatu tu gelarnya bagi orang tua tu dia pajah nak panggil Abdul, dia panggil Abdulillah. Lepas tu kita rekah namanya Abu tu lah. Abu tu daripada Abdul lah. Jadi terkenal dengan Ustaz Abu. Budak panggil Ustaz Abu oleh gitulah. Ayat katanya jangan demo silap faham lah, nama Abu dengan alif ba tu mana Abu Ilah tak kena tu. Jadi pok tu tu salah faham tu. Dengan ain tu lah. Abu tu Ustaz Abu dengan maknanya daripada Abdul tu lah. Dia kasih daripada tu. Itulah lebih kurangnya. Lepas tu sayanya biasanya belajar tu semenjak daripada budak lagi lah. Semenjak daripada Alhamdulillah. Duk ngaji Khalaf Fatum pun 3-4 tu duk pondok lah, duk lagi ngaji tu. Duk ngaji masa tu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Hasta tu duk ngajar pondok di Star tu lah. Pernah mengaji dia lah. Dia lah sebagai asuhan, dan juga anak-anak dia pun duk mengajar juga. Habis masa tu saya mengaji tu masa posi lagi lah. Masa habis posi tu duk ngaji pondok pula. Mana gitu pula. Habis posi tu pergi ngaji duk pondok Cawak Bongo tu, pondok pada di Cawak Bongo. Tu duk ngaji beberapa tahun pula situ. Selepas pada tu pergi ngaji di sekolah majlis jalan lah. Majlis jalan. Setelah mana tamat di majlis jalan tu, sama di Al-Madinatul Munawwarah. Tu setelah pada tamat di Madinatul Munawwarah tu, klik mengajar di Ma'had Nahdlatul Ulum sebagai sekolah hatta saya pergi mengaji di Madinah masa tu. Ya. Duk mengaji gitu hingga siapa Mofono kita ni Jamiah kata ni pun ada buka tu, hingga siapa dia tu boleh buka marhalah MA lah deh, marhalah magister. Maka saya pun sambung dalam mengaji magister tu banyak tahun jugalah. Kena makan masa dah. Berkurang 5 tahun hingga siapa kena terjadi hingga siapa 7 tahun. Ada ngaji masa BA tu 9 tahun, mari di MA pula ni magister ni 7 tahun guna masa. Masya-Allah. Tu. Lepas tu masa tu duk mengajar boleh lah deh, ngajar boleh. Nak ayat katanya itulah mana hak lebih kurang di dalam pengajian saya saat itu. Nak ayat kata bahawa siapa marhalah doktorah ni ya timbul kena lepas masalah akrik lah dia, masalah akrik. Saya pun masa tarawih tu akrik. Kena lepas ucapan akrik lepas saya pun wasal muh itu kan. Wasal kugas itu. Kugas itu kan, jadi tak ada sambung dak lah. Alhamdulillah tak podah lah. Berkurang insya-Allah. Itulah berkurang wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah ini sebagai kenalkan ustaz kita Al-Fadil Ustaz Abu, dan terkenal dengan Ustaz Abu. Alhamdulillah. Sebelum daripada kita nak lancarkan jalsah kita pada malam ni, dan saya ingin sikit ayat Al-Quranul Karim yang saya sudah baca tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu
ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Malam ni alhamdulillah in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah malam ni kita duduk dalam jilsah yang paling mulia. Dan saya ingin sikit contoh mudah-mudahan sebagai kita bersama ni, kalaulah kita keliru tak cerak dalam satu-satu masalah ni, hendaklah kita kena menghadapi ahli dia. Ustaz Rai, hendaklah kita menghadapi ahli dia. Contoh mudah-mudahnya, kita ada kereta stay Ustaz. Lepas tu kereta kita ni ada masalah dari segi enjin dia Ustaz. Kita kena bawa pergi kereta kita ni kepada necang enjin Ustaz. InsyaAllah kereta kita hak jadi masalah di enjin tu akan selesai. Begitu juga hak pasang itu cuang lang misalnya di bawah tu, kita kena bawa pergi kereta kita kepada necang cuang lang. InsyaAllah barulah kereta kita tu akan selamat. Akan hilangkan masalah yang kita duk rasa heran. Tu dia. Begitu apakah lagi ilmu agama ni yang kita nak pakar dalam hari kita, yang kita nak amal akan bawa kita kepada akhirat nanti ni, kalau lebih kita kena mengamati dalam kita nak selesaikan masalah ataupun apa yang kita tak jelas. Alhamdulillah malam ni dah kita duduk dalam satu jilsah yang barakah, insya-Allah biiznillah taala. Kita bersama dengan ustaz, insya-Allah masalah yang kita akan kupas malam ni, yang kita akan tanya malam ni tentang fiqh siam Ustaz. Ya, alhamdulillah. Tentang fiqh siam, kerana munasabah dengan sekali ni kita duduk dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kita akan ada beberapa soalan yang akan tanya, insya-Allah akan tentang masalah siam, puasa Ustaz. Insya-Allah supaya tidak melewatkan masa ni, saya akan mula Ustaz insya-Allah. Saya duk tengok soalan-soalan ni dan nampak je kata mudah. Tapi ramai di kalangan umat Islam kita, khususnya di selatan kita ni, belum tentu ataupun belum faham dengan secara terus-terang. Duk jadi keliru dalam masalah-masalah yang kita akan bincang Ustaz, insya-Allah biiznillah. Jadi soalan yang pertama Ustaz di sini, dia tanya apakah pengertian al-imsak? Apakah pengertian al-imsak? Kerana ada segolongan ni faham kata imsak adalah masa yang larang kita makan. Dan ada juga yang faham masa yang izin kita mula makan. Apakah pengertian yang sebenar? Dan ada dalil yang duk kecek haning lagu mana tu Ustaz? Alhamdulillah. Sebenarnya bersaku apa dengan imsak ni ialah kena pada takrif puasa tu dah, takrif as-siyam tu. Takrif as-siyam, takrif puasa tu dia panggil al-imsak anil mufattirat. Biniyati makhsusah ke ataupun dia panggil al-imsak anil muftirat. Mana menahan daripada perkara yang membatalkan puasa tu. Dan itu takrif dia tu semenjak daripada fajar hingga sampai pada maghrib, hingga sampai jatuh matahari. Atau mana imsak tu mana menahan daripada perkara yang batalkan puasa, sama ada bentuk makan minum ke, tak ada, atau bentuk setubuh ke, ataupun bentuk sengaja mutah, nampak tu ni, satu tu dia panggil kena menahan lah benda-benda hak membatalkan puasa, tu dia panggil imsak. Imsak tu mula dari mana? Ialah mulanya daripada fajar hingga sampai pada maghrib. Tu dia. Imsak tu mana kata hak tu hak takrif kena pada tepatnya. Tapi hak imsak dah buat dalam takwin ke apa aku buka puasa tu, bukan tak boleh makan dak lah, dia buat sebagai nak beringat, nak jaga tu boleh. Tapi nak kata waktu imsak tu tak boleh makan dah, tak boleh lah, tu salah. Kerana benda tu benda haram. Kita pergi kata tak boleh benda haram tu, ya bahaya kelik kita pula. Sebab tu lah Ibn Hajar mari ada kecek lagi tak betul bari dia tu dalam bab puasa tu, dia panggil bid'ah al-munkarat. Setengah pada bid'ah munkar ni ialah juga ada-adakan waktu imsak tu belum daripada fajar saat itu. Kadang-kadang dia ada bentuk masa dia bentuk lampu, buah lampu katuk tu mana tak boleh makan dah dia katanya. Lepas tu dia ada kadang-kadang dia ada wayak lah waktu imsak ke apa tu. Sedangkan hadis Nabi jelas-jelasnya mana apabila Nabi kata apabila bila tu boleh makan boleh minum. Hingga Abdullah ibnu Ammi Maktum. Kerana Abdullah Maktum tu ni teka naik fajar.
Hak tu dia panggil hak waktu imsak sungguh tu subuh lah. Nampak tu ni. Tu. Tapi Nabi sendiri pun tokoh-tokoh tu gitulah tokoh tu, tapi Nabi banyak ke dianya tak ada buat rapat dak lah Nabi tu, walaupun Nabi benar hukumnya siapa gitu. Ya. Nabi kadang-kadang dia baca pada 50 ayat apa. Ala qadri 50 ayat tu. Tu. Lepas tu itu naik bar ya. Abdullah Maktum tu. Nabi kalau Nabi buat tak sehajar, kalau Nabi buat lah tu semua ke pakak nak buat situ jadi koresponden jugalah. Hak Nabi benar hukum. Ada penuh juga Nabi buat gitu, dan penuh juga Nabi itu tangguh masa. Tapi nak ayat kata bukanlah waktu dulu pada fajar tu adalah dikatakan waktu imsak, yang dilarang makan tu tak ada. Kalau kita ada buat benda tu adalah salah kita dalam pahaman kita dalam bab puasa. Jadi kesimpulan Ustaz, kita boleh sahur ni hatta azan al-fajr. Hingga bai fajar. Ya. Itulah hak untuk nombor satu dekat situ dah hingga bai fajar tak itu. Ya. Tapi kalau nak afdal, nak comel ni kita kata ala qadri 50 ayat. Lebih kurang kita kata 10 minit. Betul Ustaz? Bukan comel sangat dah, benda harus itu. Cuma kalau nak amal macam tu pun pernah Nabi buat juga. Ya. Kalau kata nak baca Quran belum ada tu lagi pun. Ya. Jadi sebab itulah masa Ibn Abbas sendiri pernah orang tanya dia bagaimana dia ni. Ibn Abbas kata makan selama mana musyak tu hingga tak ada syak. Lagi ada syak tu boleh makan lagi. Syak pajar naik kata naik tu. Hingga kita yakin kata nyata pajar. Karena ayat kata hatta yatabayyana lakum tu, hingga nyata bagi kamu. Tu dia. Maka di situlah ulama ada faham kata naik pajar tu suku, nyata pajar tu suku. Ada lagi lah jalan luah tu hanya katanya naik pajar tu nyata pajar tu satu benda juga, satu kelompok daripada sahabat juga. Ia katanya nyata pajar tu lepas nak naik pajar lagi. Ada jalan lagi lah spek-spek tu. Dah lebih kurang wallah alam. Alhamdulillah dah agak atau jelas dalam masalah yang pertama. Sebab itulah kalau kita tengok ulama semasa pun termasuk sokong juga pendapat Ibn Hajar tadi. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi ni salah seorang orang panggil orang alim fiqh juga, dia bila kata hak buat waktu imsak tu fa al-ghulu fi din, melampau pada agama, fa tanattu. Sedangkan Nabi itu benar hingga sampai fajar, maka jadi buat waktu imsak dulu pada fajar tu seolahnya tak boleh makan dah. Hak tu dia panggil melampau pada agama. Ya. Manakala Syekh Albani pula hak ulama semasa juga, dia gibuh kata bid'atul imsak. Jadi bid'ah satu rekod satu rekod juga karena tidak ada pada masa Nabi dan para sahabat. Ya. Itu lebih kurang wallah alam. Dua-dua tu seolahnya sokong pendapat Ibn Hajar mengatakan hak demo duk guna waktu imsak adalah bid'ah minal bid'il munkarah. Bid'ah jadi kena ikam dah tu. Ya, alhamdulillah. Agak terjelas kesimpulannya dan waktu al-imsak ni iaitu kita boleh suhur ni ya ada barakah. Dan bagi puasa tu kena bangun dan bersuhur walaupun dengan satu biji tamar ataupun setengah air pun kena bangun. Kerana dia ada barakah dalam suhur. Sehingga azanul fajri. Ustaz sehingga azanul fajri. Alhamdulillah. Jadi sebelum pada kita nak teruskan soalan kita ni dan kepada penonton yang bersama kita ni, boleh kita sebar majlis kita pada malam ni dan kita tolong share insya-Allah, dan boleh kita tolong share supaya kita boleh sampaikan ilmu-ilmu kepada masyarakat kita, dan insya-Allah sangat berfaedah lah. Saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin ka fa'ilihi. Lepas tu kita sebar majlis ilmi macam ni, mudah-mudahan orang yang duk keliru masalah-masalah yang kita akan tanya ni dia boleh faham Ustaz. Dia boleh bersama, boleh melepaskan diri dia daripada apa yang dia tak cerak. Kadang-kadang orang lah ni dia takut nak tanya. Dia duduk sipar dalam hati lama dah. Boleh tengok dalam chong live ataupun orang duk mengajar ni, alhamdulillah. Sebab tu kita guna peluang ni kita pakat sebar. Dan insya-Allah pecek chair Ustaz. Yalah ni mudah Ustaz. Pecek chair. Mudah-mudahan munafaat kepada orang lain lagi insya-Allah Ustaz. Seterusnya Ustaz, yang kedua ni kita banyak kita duk dengar Ustaz soalan ni. Banyak kita duk dengar, banyak duk sebar dalam social media lah Ustaz. Malam di dalam bulan Ramadan ni dah katanya setiap malam tu Ustaz ada kelebihan dia.
ada fadilat dia. Saya misal tak ada biar jelas sikit. Misal kata malam yang pertama ni Tuhan merdekakan hamba. Malam yang kedua apungkan dosa kita semua. Malam yang ketiga apa lagi? Murahkan rezeki. Siapa yang beribadat pada malam-malam yang tertentu. Misalnya, ada maknanya ada terpehar kata setiap malam di bulan Ramadan ni ada kelebihan dia Ustaz. Ada kelebihan. Malam yang pertama kelebihan gini, yang kedua gini, yang ketiga gini Ustaz. Lagu mana Ustaz? Tentang masalah ni Ustaz, lagu mana? Boleh jelas insya-Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya hadis tu mana katanya balik ulama pernah buat kaji banyak dah lah. Sejak pada dulu lagi pun mana kata hadis sahihnya jelas Nabi sebut atau dia panggil maqam Ramadan iman wa ihtisaban tu dah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Makna fadilat paling tinggi sekali lah puasa ni dari segi pahala Tuhan bagi saat ni tu. Dah tak pun dosa kita dan tak ada dia tahu tu banyak mana hak Tuhan nak bagi Tuhan kata saya sanggup nak balas sendiri. Pahala bagi orang puasa tu dah. Kerana manusia tu puasa kerana Allah Taala. Tuhan kata fa ana ajzi bih. Aku nak balas sendiri. Ayat kata akhirat esok lah kita boleh tahunya. Malaikat tu qada kata dia ni tu puasa sepenuh, je ni kurang sepenuh qada tu lah. Tapi waktu Tuhan nak balas tu tak ada tahu juga, tak ada boleh nak tulis jugalah. Kerana Tuhan nak balas sendiri. Ya. Wa ana ajzi bih tu. Ya. Ada apa masalah hadis ni, hadis royak kelebihan tu daripada penulis tu nak gemar nak orang semaya lah pentingnya. Tapi hak royak hadis tu bukan sabit pada Nabi dak lah. Kerana banyak ulama hadis pakat tolak berlaku kata hadis adalah maudhu' hadis palsu lah. Daripada awal Ibn Jauzi adalah kitab Al-Mawdu'at, dia pun dia urus hadis tu, dia ayat hadis adalah hadis maudhu'. Pada mulai pun banyak sokong turut belakang lah. Tak ada orang yang mengatakan hadis tu sahih, tak ada. Yang mengatakan hasan pun tak ada. Bukan pakat dia kata kuat kata hadis tak ada maudhu'. Itu dia. Hadis palsu lah, tak patutlah nak sebar benda tu. Kerana bangsa pada Nabi tak boleh lah. Hadis dhaif pun kita nak bahasa pada Nabi tak boleh dah nak ruwiyah dah kena tak ada orang royak Nabi kata. Nak royak mono-mono kata Nabi kata tu salah. Kalau Nabi tak kata tu makna seolahnya dusta atas Nabi. Hak tu paling hak ni lah paling takut sekali bagi ahli ilmu ni. Dia akan salah dia dengan Tuhan, akan boleh jadi dia kata tak taubat agak dia kena azab dengan Tuhan ni. Buku duk bangsa pada agama tu benda bukan agama. Jadi buat pada tertipu orang awam saat ni tu. Sebab dia kata hadis Nabi tapi dia tak belum tentu lagi cara nak guna hadis Nabi tu. Pertama kalinya orang panggil kata sabata wasahha wastadalla. Hadis ni sabit mari semoti daripada Nabi. Lepas tu pula dia mau kaji kata hadis ni sahih. Lepas tu ulama berdalil pula. Nampak tu dia baru boleh pakai sabit daripada Nabi sungguh. Lepas tu kaji dia tu baiknya wasahha hadis ni sahih. Lepas tu wastadalla ulama berdalil. Dia takut kadang ada hadis sahih tapi ulama tak berdalil, dia panggil hadis kadang juga ada mansuh tu. Ada pun hadis ni tak ada sabit sahih dan tak ada ulama berdalil. Kalau tengok dalam kitab-kitab ahli hadis pakai kata hadis tu ada maudhu' lah. Makna kata kita tak usah peganglah benda tu kita buat sebagai sunnah Nabi royak Nabi semaya, sahabat pakai semaya, kita pun semaya lah. Hadis sahih. Itu lebih kurang wallah. Ustaz, yang duk belah 3 tu Ustaz, 10 awal tu awaluhu rahmah. Lepas tu 10 setengah tu awsatuhu maghfirah. Lepas tu 10 akhir tu akhiruhu itkum minan nar. Tu Ustaz. Hadis tu pun dhaif jugalah kerana dia kita bagi gitu tu dhaif. Padahal benda tu lah berlaku pun. Hak awal pun ada rahmah, hak ada berlaku dalam tu. Kita bagi cara tu dia panggil dhaif lah. Cuma dari segi kelebihan tu ulama kata boleh royak, kata sabit ada royak kata gitu. Apabila hadis tu dhaif tu dari segi untuk nak royak kelebihan tu mana ada ulama kata boleh berdalil. Tapi hak tafsir situlah sebab Imam Bukhari kuat tu tak boleh dah. Ada ulama berdalil kata hadis dhaif ni kita segi kelebihan tu kita boleh mengajar, boleh royak. Tapi kita beza awal rahmat kat tengah tak ada rahmat kali tu. Ani maghfirah, anu tak ada maghfirah tak boleh jadi benda tu. Nampak tu dia? Wallah. Kerana pentingnya rahmat Allah dan juga maghfirah Allah ni tak putus. Ada berlaku. Dia tak putus daripada awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan, dia tak putus. Dan juga itkum minan nar pun begitu juga. Satu hadis Ustaz yang Nabi SAW bersabda di akhir hadis tu walillahi utaqa minan nar. Wa dzalika fi kulli lailatin. Hak tu hadis sahih Ustaz. Jadi memang Tirmizi.
Jadi maksudnya setiap malam ni Allah Taala nak melepaskan hamba dia daripada api neraka. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi kesimpulannya kita tak sah lah kita hidup sepitkan rahmat Allah di 10 awal, misalnya di maghfirah Allah di 10 tengah. Kerana kita hidup sepit ni jadi nampak atau hak Allah Taala peluah kepada kita setiap malam rahmat Allah, setiap malam maghfirah daripada Allah, seperti hadis yang start baca di awal tadi tu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jelas sebab itulah yang panggil hadis tu, ya kita akal kita ni al-aqlus sahih, ada akal kita yang sahih ni ia akan bersama dengan hadis sahih. Tapi kalaulah akal kita tak boleh terima, berarti boleh cer akal kita sihat, berarti apabila hadis marilah tu kita rasa tak boleh terima cer hadis tu ni ia ada cedera. Supaya saat ni dia ada nak cedera lah. Kena boleh buat awal rahmat tengah gini ke apa ni dulu tak ada. Jadi sekaligus rasa mari akal tak boleh terima lah tu pada hak 10 awal tak ada rahmat. Ada pas kok tengah ni pula jadi tak ada rahmat pula, ada maghfirah, jadi bagilah tu. Kalau gede bagilah tu. Jadi hati akal pun rasa gelak sikit. Tu cer tu tengah daripadanya tanda kata hadis tu lemah. Lepas tu ulama kaji pun kata hadis ngerti lah. Ya. Boleh pakai kaedah tu dah. Boleh buat kira. Ya. Lepas hadis doa atau pria kecek hari dunia masjid Batak malam 40 tahun dia. Apa hal gitu? Fok tagi sejik tu kena. Ada. Fok tagi sejik tu dia kena kecek cerak hari dunia. Ya. Atau ayat tu boleh terima lah tu. Hati tak boleh terima tu ayat tadi plesu. Ya. Nampak tu benda tak setelah telajak. Kalau ayat padilah telajak. Kalau ayat balik Batak malam telajak juga. Siapa kecek sepatu amal dunia ni Batak malam. Kata nak buat fok tagi sejik kena. Ada. Alhamdulillah misalnya atau ayat bahayanya hadis plesu tu. Ya. Alhamdulillah. Jelas ya, masya-Allah. Itu seterusnya Ustaz dah. Soalan yang ketiga ni dah saya duk baca ni malu gak sekali-sekali. Tapi ia berlaku, ia jadi keliru. Jadi soalan Ustaz. Mungkinnya orang tanya ni sakit perut ni. Mungkinlah Ustaz. Ia kata kalaulah kita qadah hajat besar Ustaz. Beraklah dah Ustaz dah. Maaf Ustaz kalimah tu Ustaz. Kita qadah hajat ni sakit perut boleh hadir ni Ustaz tu ni. Lepas tubik dah. Lepas tu masuk kelik Ustaz. Gitu soalan Ustaz. Tubik dah, lepas tu masuk kelik. Adakah batal puasa Ustaz? Alhamdulillah. Sebenarnya benda tu gitulah. Kalau kita sekelain tu tak boleh lah. Sekelain lah tu yang panggil because ding kosak nak lah tu. Baru tubik dah kita nak kegerak naik kelik. Pergi serok kelik tu tak boleh lah. Bagi ulama kata masuk sewaktu lerungga tu. Sekelain dengan sengaja atau dengan tak ada kosak tak ada apa lah. Nampak dah tu. Benda tu bukan pilihan kita nak lah tu. Bukan kelain nak kerak najis tu tubik dah nak kerak masuk dalam nak serok dah. Bukan hendak kita lah tu. Jadi kalau kita pergi kosak lah tu balik ulama hak mengatakan masuk sewaktu dalam rungga tu batal tu dia kira batal lah. Kalau dengan kosak tu. Kalau dengan kosak dengan sekelain dengan sengaja. Tak ada apa lah. Tapi hak ulama paling luas lagi termasuk Qadi Husain. Dia tak kira, dia bukan makan minum hak tu. Hingga dia sebut kata orang hak nak orang berak tak tubik lah mudah hak najis kerah tu. Adakah dia mau tanya dia boleh tak berubah masuk lembek dia dah tak ada apa harus bukan masuk lerungga. Itu dia. Jadi pendapat tu kalau iktibar dalam mazhab Syafi'i ni dia panggil menyalahi orang ramai lah, sedangkan dia Al-Qadi Husain tu orang ulama hebat. Tapi kalau pelaku dengan mazhab lain lagi lebih luas lah. Kerana mazhab lain lagi dia kira kata dia panggil bukan masuk dalam maidah dalam rungga makan ni dak, bukan panggil makan ni dak. Jadi mana tu tak ada batal lah insya-Allah taala. Hak ulama yang mengatakan batal pun apabila dengan kosak. Kalau dengan tak ada kosak tak ada batal lah. Apa tahu lagi hak ulama tak ada bila masuk dalam rungga jauh. Dia tak bila masuk jalan makan minum dak. Bukan tu bukan kenyang dak benda tu. Bukan kenyang, bukan hilang dahaga. Maka dia tak bila mula lagi. Mana insya tak ada puasa je. Dan Nabi pun tak pernah royak benda tu masa sahabat tak ada timbul lah. Kata puasa, kita puasa ni beringatlah jangan kerak biar qadah hajat ya tak ada mula benda tu. Dan Nabi tak ada royak. Kerana puasa Nabi royak sungguhnya. Kalau kita boleh amal tu selamatlah puasa kita. Makulu washrabu. Mana jangan makan, jangan minum. Tak ada. Lepas tu lari mubasyarah, lari jima. Subuh puasa.
Lepas tu dia panggil lari esok lagi ni jangan bersangat serong air hidung tu bersangat takut masuk dalam. Kerana jalan makan ni hidung ni. Ketika wuduk. Ketika wuduk mubalarah tak boleh jalan makan ni sungguh. Ya. Jalan ni mulut dengan hidung sama turun perut belakang, turun maedah dia. Lepas tu jangan sengaja mutah. 5 perkara tu ya. Jangan sengaja yang mutah. membatalkan puasa. Dah hak tu makna puasa menahankan 5 perkara tu. Menahan makan, menahan minum, dah menahan jimuk, jangan jimuk, jangan misak air hidung dengan kuat, takut masuk air hidung. Lepas tu yang kelima jangan sekelai wi mutah. Sekelai waktu baik bagi dalam tu wi tu baik. Kita jolok-jolok lekak kita tu mutah tu baik. Tak boleh juga. Segi siung bahu-bahu hak nak mutah tu tak boleh. Nabi suruh qada. Wa man istaqa'a falyaqdi. Tapi kalau mari nak mutah sengaja sendiri tak ada apa lah. Tu ni istaqa'a sekelai. Apa tak ni lah. Siapa kata qada hajat kalau kita sekelai kak tak boleh lah. Sekelai ni kerak minajin masuk kelik tu nampak tu. Nampak dah? Golek kita sekelai golek. Cuma oleh sekelai pun kita pun ulama luah lagi lah mengikut pendapat Qadhi Husain dan disokong oleh ulama lain lagi. Itu bukan rongga makan ni dak. Bukan cuma dikeliru kita kata ni soalan ni dikeliru lah kerana bimbang-bimbang. Alhamdulillah dah kita boleh jelas sini lah bahasanya apabila kita qada hajat tu lepas tu dia pergi masuk kelik dah tak dah. Dia pergi masuk kelik dengan tak sengaja tu tak ada apa lah tak batal puasa insya-Allah dah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Lepas tu laginya dah soalan Ustaz ni dengan suasana Ramadan ni ya biasa di mana sahaja nari Arab pun golek ke biasa bulan Ramadan ni dah. Ibu bapa ni pakak wagi anak-anak ke masjid. Bukan semai tarawih lama dah. Tarawih dah. Tak dah wagi ke masjid lah. Dah ada belaka lah. Haluh belum balik lah. Dia belum balik dah pergi ke masjid. Mungkinnya nak wilkat dengan masjid. Belum majid lagi lah. Belum majid dah. Ke masjid ni nak wilkat dengan masjid, nak boleh tengok suasana orang duk tarawih dan sebagainya Ustaz dah. Jadi dia timur soalan kata dah budak yang belum umayyiz tak apa kita guna ataupun budak belum khitan. Belum pada masuk jawi Ustaz. Ya kok kapung ni ya orang tua ya bimbang kata kalaulah kita pergi setuh ya golek kita tengok di masjid setengah pada setengah ni Ustaz dah. Apabila kanak-kanak nak masuk saf ni, ya heret turun. Ya tak bersama dalam saf dengan orang tua Ustaz. Ya kerana ya ada pihak kata menyebabkan jatuh air semaya Ustaz. Adakah betul situ Ustaz? Menyebabkan tak sah semaya lah mudah gitu. Tak sah semaya. Menyebabkan tak sah semaya bila budak duk tepung dengan kita kena gitulah maksudnya. Sedangkan budak tak ada masuk jawi lagi. Ya. Dan alhamdulillah sebagai jawapannya hak sebenarnya ia masalah budak belum majid dia tak kira situ, dia kira kata masalah hak orang kampung orang mana pun supalah tok si jadi budak mari duduk sekali kita tu kerana budak kita sini biasanya dia tak suka dengan budak Arab ni boleh masuk jawi halu-halu tak kata. Kalau tino tak nak kecek dah, kalau budak perempuan tak apa. Tak nak kecek dah tu dia mai duduk tahriba ke apa tak apa kerana dia tak ada awak najis langsung. Tapi ada masalahnya budak laki-laki. Budak laki-laki ni apabila dia belum masuk jawi lagi tu, dia kecing tu baik tu dia basuh tak cuci dak lekat di pucung dia tu. Ya. Hak tu dia panggil najis tu. Dia maksud juga kadang-kadang tik kulut dia tu duduk kepala tu lah dia. Lekat situ. Maka di sinilah balik ulama kata bukanlah budak tu zat diri budak tu tak boleh menanggung tah kita tak boleh pergi dia ke tak boleh duk tepuh dengan kita ke bukan diri budak tu yang menanggung najis. Malaikat budak yatim tu kita dia kecing kita basuh tak apa. Kita basuh hak kadar kemaluan dia kita boleh leceh kecik mudah-mudah dia kita leceh lah kuluk-kuluk dia tu. Tu kalau dia kecing biasa kita jeruh air simbol gitu kan dia lekat dia tak habis di pucung tu. Tu dia. Bahkan kalau budak basuh diri, kau tak itu lagi. Kau tak uci lagi. Kalau kita nak pergi sejak, kita basuh sendiri. Anak yatim kita belum masuk jawi dah dia kata. Kau dah boleh leceh kepala zakar dia. Hak tak boleh je ke batin dah. Nampak dia? Hak boleh leceh dia, kadang dia dah tik kuluk. Tik kuluk je kan najis. Kulfah ada. Kalau kita basuh sendiri, kita hajar dia basuh molek, ada apa lah. Ada apa? Ada apa lah. Dia bukan dah diri budak tu. Budak dah sah, suci. Tak ada. Tapi tu kalau budak tino dah nak kecek mula dah. Dia tak ada tanggung najis. Apa dah tu? Bahkan budak kodat tepuh tak apa budak. Menanggung. Mari duduk tahriba kita dia panggil menanggung najis tu. Jadi buat ulama tak sah semaya dah. Tapi tepuh tak apa. Tepuh dia suku menanggung tu tak boleh.
tepuh tubuh dia najis duk lain lagi. Duk julai. Kalau kita kira itu tepuk suk habis ke jambai pada kan kalau leret itu apa? Dia kira je buku menanggung tu ya. Pas dia budak gatung tu dia bila menanggung juga. Nampak tu dia atur habis duk lari buku tu lah. Sampai kalau budak arak balik je masuk Jawi hari berhaluh-haluh budak dia. Ya kira kok tu, ya kira haluh tu budak. Soalnya tak sakit mana, yang kedua budak tak boleh lupa lagi. So, kita biasa tengok orang Arab Mekah lah tu. Dia fikir tu budak tak boleh balik, dia boleh balik dah dia terpayah. Sakit dengan budak haluh, dia balik tu balik ni tak boleh balik lagi. Yo. Tu je masuk Jawi Mekah tu hari Kelapar, hari 9. Macam-macam kita. Hari 7 dia mak kekah dia. Pas dah tu hari 9 10 ada juga masuk Jawi. Tu lebih kurang Allah lah. Ya. Ustaz sambung dengan masalah wagi kanak-kanak ke masjid ni dah. Biasanya umur kita ni bermolek dengan suasana Ramadan ni, orang tua wagi anak-anak ke masjid. Tapi budak umur kita ustaz, ya gurau ustaz dah, ya gurau lah bawa kepada orang tak khusyuk. Okay, ustaz boleh nasihat sikit sini lagu mana ustaz? Tak patutlah kalau kita sebagai orang tua tu, kalau anak kita pergi tu duk bergurau je buat dah tak khusyuk semaya, duk lari tak pesah orang tu. Tu tak patutlah kita buat ganggu orang semaya tu, menyebabkan anak kita tu ganggu ke semaya. Ganggu semaya ni baca Quran Nabi lari. Kalau kita le sejid tu kita baca Quran dia munduk semaya Nabi lari dah. Masalah menyakiti orang semaya tu. Kerana masjid bukan dibina asal untuk baca Quran. Apa nak ganggu kok lari juga apa dah lari hak ni. Tak patut benar lah bagi kenapa anak cucu kita hak tak uti dia. Kalau uti lari tu molek lah. Apa ni kadang dia pergi semaya tu ya kema lari ke lari ni buat pergi risalah ya senyap takut juga dia tu. Pada golek lah tu. Golek kita tak patut lah. Kenapa siapa tangga tu. Ya. Jadi kita buat kesimpulannya budak kalau lah dia boleh ia mumayyiz dah. Lebih baik kita wagi ustaz dah. Boleh tarbiyah dia dekat dengan masjid. Jaga jangan ganggu orang semaya sudah. Ya, alhamdulillah. Itulah dah sakut pau dengan kanak-kanak dari segi belum khitan ataupun kita wagi ke masjid tu, alhamdulillah agak kita boleh penjelasan sini insya-Allah. Alhamdulillah. Hal ni juga ustaz jadi masalah tersebar juga ni dalam Facebook lah kalau ni ustaz dah. Duk baca-baca ni ustaz. Iaitu masalah solawat selepas pada 4 rakaat tarawih ustaz. Ya kita maklum bahwasanya solawat ni termasuk dalam azam qurbat ila Allah ustaz. Solawat kat atas Nabi ni sebaik-baik amalan juga. Lepas tu yo gibuh celah selepas pada 4 rakaat tarawih tu ustaz. Lepas solawat doa juga selagi ustaz. Di bulan Ramadan ni kita kira tu dah rebut peluang sini ustaz dah. Solawat lagi. Kau dekat kita dengan Allah, lepas tu kita berdoa lagi ustaz. Adakah perbuatan ni ustaz sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ustaz? Boleh jelas sikit insya-Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau tengok hadis hak mari daripada hak Sahih Bukhari, Sahih Muslim semua tu, ia tak ada sebut dalam benda tu. Anak ayat katanya, maudhu' kita pun seperti dah qiyam mulai ataupun qiyam Ramadan, mangqam Ramadan, bagi panggil qiyam Ramadan, semaya Ramadan. Ya. Itu pas Nabi royak semaya Ramadan tu, Nabi tu lah itulah cara semaya dia, baca panjang gapo siapa rakaat, rehat setah, lepas tu pula siapa rakaat pula. Ayat terpanjang baca ayat itu, lepas tu itu ayat kata tak ada sikit pun dalam hadis sama ada dalam kutub sitah, kutub asyarah pun tak ada lah ayat kata Nabi dan sahabat tu buatlah tu celah-celah tu kata gitu, selawat gitu, doa gitu, ya tak ada benda tu. Nabi pun ya wa in attabi'u illa ma yuha ilai. Nabi tak turut cara malaikat wahyu lah tu. Nabi buatlah tu, pas Nabi pesan kita apalah tu lah. Fattabi'uni mutuqulah yuhibbukumullah. Cara kita beribadat tu mana hak tauqif terhatinah atas Nabi buatlah tu lah tu lah. Benda tu tak ada oleh sunnah Nabi, tapi dia mau nak buat tu boleh jadi dia mau fikir sendirilah tu masa mondek masa apa. Kerana dasar ahli sunnah Nabi, ahli sunnah mengikut ahli sunnah wal jamaah sungguh dia katanya al-ittiba' khairun min al-ibtida'. Kita tengok Nabi lebih baik daripada kita rekaan. Jelas. Tu dia ayat katanya ittiba' tu sebab Nabi mah tu. Nabi sendiri pun lah tu kok. Illa ma yuha'il. Nabi pun tak turut cara ibadat malaikat atas wahyu. Nampak tak tu? Ya. Tu makna katanya. Tapi hak dia mau fikir lain, dia mau kata apa? Buat kaedah kata al-ibtida' dia panggil al-ibtida' khairun min al-ittiba' pada nya kacau-kacau.
Tu dasar demo tu ikut demo lah tu maknanya dasar ahli sunnah tak ada lah tu. Sungguh daripadanya hak masalah tambah selawat Sayyidina tu dasar ahli sunnah jamaah tu sahabat Nabi ke. Hak Nabi hijrah tu orang panggil al-ittiba. Khairun min al-ibtida. Ya. Turut Nabi lebih baik. Nak kaedah tu Ustaz. Kaedah tu. Tapi for dia hak suka rekah dia kata al-ibtida al-ibtida akhirun al-ittiba tukar. Tukar putih hitam sungguhlah. Tu surah dia lah. Tapi kalau tanya dari sunnah ya tak ada masalah tu. Kata-kata dia tu khalifah pertama Abu Bakar, Uthman, Siddiq, mana Nabi wakna Abu Bakar tak ada dan makmum tak ada makmum tu kata. Ya. Tapi yang katanya tak ada masalah sahabat Ustaz. Khalifah pertama, khalifah kedua tu pian kata. Ya. Nah itu dalam kata-kata dalam sawak dia ada. Kalau kita dengar ada khalifah Rasul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua pula Umar bin Khattab. Tak ada benda tu. Apa belalah kalau mau nak buat pun yang suruh demo lah karena kita dasar kita ni dasar al-ittiba. Ada bukan dari sunnah Nabi benda tu. Allah. Ya, salawat ke atas Nabi kita ni adalah perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia suruh kita beriman supaya banyak salawat ke atas Nabi. Dan Nabi bersabda bakhil orang tak apabila dengar nama sallallahu alaihi wasallam tidak salawat ni bakhil. Tapi kita nak pergi letakkan di tempat misalnya di celah tarawih ni ya tak ada sabit, tak ada contoh kalau kawan tu molek Nabi buat contoh lah. Sebab tu kita ni Nabi itu hatta Nabi itu sebagai contoh. Sebagai Nabi lakukan uswatun hasanah, contoh yang baik. Kalau kita hak Nabi itu kita rasa tak baik punahlah fikir kita. Uswah contoh daripada Nabi. Lain pada contoh Nabi itu dia tak molek dah. Nah ada. Yang mana kata bid'ah harus bid'ah makruh pun lagi lah. Nak kata benda tu sunnah tak dah mana gitu Ya. Alhamdulillah. Lepas tu Nabi ada pesan kepada kita juga Ustaz tak cara selawat derah pun tak ada selawat tu. Kalau selawat pun tak ada cara menahau kau tak lah. Fadilat selawat sendiri tak ada selawat pun tak ada semaya nak derah tu. Boleh bagi selawat maksudnya doa. Tak ada lah suruh perluar melahau menderahkan suara macam kita budak-budak gitu tu tak ada lah. Benda tak ada bukan ada bukan tertib selawat lah macam tu. Ya. Dah derah ke apa gitu ni. Jadi Nabi SAW pun pesan juga kepada kita ni dari segi rekod ni dan seperti Nabi bersabda man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi benda ni benda ditolak tak ada kerana tak ada sabit daripada baginda Rasulullah SAW dah. Alhamdulillah walaupun kita kira dengan akal fikiran kita ni tak molek mana Ustaz salawat ke atas Nabi Ustaz. Lepas tu berdoa kepada Allah. Lepas pada tarawih pula lepas pada kita sujud. Kalau gitu kita kalau kita fikirlah tu ya tahap kata Nabi tak sepenuh. Sedangkan kalau aku kata al-jama' akmaltu lakum sepenuh dah agama kita. Kalau kita duduk situ salahnya Nabi tu tak sepenuh lagi. Kena kita tambahlah Nabi itu berhajat pada kita. Tuhan itu berhajat pada kita. Tuhan wahyu pada Nabi suruh Nabi turut. Kita ni salahnya suruh turut Nabi. Suruh Nabi. Kita apabila kita fikir ni bukan kita aku Tuhan sifat istighna dah. Tuhan terkaya daripada kita hidup beki ibadat hak ya wahyu tu. Ya. Kalau tu kan berarti tak ada istighna Tuhan tak terkaya, tak ada sifat terkaya Tuhan sebab kita kena beki lagi, kena gigi lagi. Wahyu tu. Wallah ana tu kita pahala dah ada mau pahala ikut dia malah. Ya. Jadi kerja kita sini ni kita turut Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah selamat. Dunia. Silap dan kita beki tu lah. Ya. Seterus Ustaz masalah semaya witir ni Ustaz. Dalam semaya witir ni adakah itu apa panggil? Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh baca surah yang tertentu Ustaz dalam rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua Ustaz di segi semaya witir ni Ustaz. Gitulah hadis tu mai ada sebutlah di antaranya semaya witir Nabi sana itu kalau kebanyakannya Nabi kalau Nabi tu buat 3 rakaat sekaligus walaupun tidak banyak mana Nabi buat tu Nabi baca rakaat pertama sabih isma rabbikal a'la ada. Manakala rakaat kedua ni baca qul ya ayyuhal kafirun. Nampak tak tu? Manakala yang 3 tu baca qul huwallah. Hak je buat 3 sekaligus tu. Mana witir tu 3 rakaat satu salat sana itu. Ada Nabi buat juga Ustaz. Nabi buat itu. Kalau lah Nabi buat tu dia panggil kata 2 salat, hak 3 rakaat 2 salat tu mana Nabi baca juga supos ni lah. Rakaat pertama baca suratul a'la. Subhanallah sampai rakaat Allah suratul a'la. Yang kedua baca kuliah. Lepas tu bersalah. Satu rakaat witir tu Nabi baca 3. 3 apa ada baca Fatihah baca 3. Qul huwallah.
Qul falak qul binas. Atau An-Nas. Sebab dia kira kata hak tu lah hak banyak kes. Sebab apa kalau kita guna dek nu jadi dia hak kat aja kena kurang mata. Baca tu kat pertama banyak sikit, kedua kurang sikit, tiga tu kurang lagi. Sebab tu lah kalau dia buat 3 kali tu dia baca qala saja. Ya. Tapi kalau dia buat suku-suku tu dia baca 3 3 kul dah, 3 kul belakang ni. Ya. Tapi kalau kita buat 3 tu dia baca 3 kul tu dia kurang molek. Jadi orang panggil ayat belakang lebih panjang pada yang pertama. Yang panjang panjang pada yang pertama, panjang yang kedua dia kot tu. Tu dia. Kata setengah daripada. Tapi mana kata tapi kalau kita nak baca ayat lain pun mana benda harus lah, mana gitu. Boleh lah. Kau tu lah. Tapi hak Nabi dah buat banyak kayak gitu lah. Ya. Itu Allah. Itu contoh lah rakaat dalam solat witir ni. Rakaat yang pertama suratul A'la. Ustaz dah. Rakaat yang kedua ni suratul Kafirun. Lepas tu yang ketiga suratul Al-Ikhlas. Kalaulah kita mutawassilah dah 3 rakaat selalu dah satu salat. Jadi kalaulah kita becek tu dah kita buat 2 salat. Rakaat yang pertama ni suratul A'la. Rakaat yang kedua suratul Kafirun. Lepas tu kita salat. Lepas tu akhir tu kita suratul Ikhlas, suratul Falak, atau suratul Nas. Alhamdulillah. Ustaz, seterusnya sakut dengan witir ni juga. Jadi kesimpulan daripada Ustaz Hurai Saning tu, sabit Nabi buat dua-dua cara Ustaz. Dua-dua rupa dah. Baik dengan cara 2 salat, 3 rakaat 2 salat ataupun 3 rakaat 1 salat Ustaz. Ada soalan sini kata hak mana hak lebih afdal Ustaz? Hak mana Nabi buat banyak sekali, acak sekali Ustaz? Alhamdulillah. Banyak Nabi buat sekali ke mana 2 salat lah. Sebabnya itu 2 salat dah, sebab hadis majelah tu salatul lail masna dah. Semaya malam tu 2-2 lah. Fa iza khasyiya ahadukum, apabila mu takut masuk waktu zuhur falyarka rakaatan, maka merokok dah 1 rakaat. Ayat kata witir tu mana kata apabila kita wasa tak subuh nak mari ke semayalah 1 rakaat. Nama 1 rakaat tu ayat tersuku lah. Ya. Nampak tak tu? Ni betul lah katanya kalau hak banyak kan Nabi buat kak 2 panggil 2 salat lah, 3 rakaat 2 salat. Ya. Tu banyak kan Nabi amal. Tapi hak nu pun boleh amal juga. Boleh amal juga. Ya. Alhamdulillah. Amal kedua lah insya-Allah deh, amal kedua. Amal hak nu kata. Jadi dua-dua wasilah ni, dua-dua jalan ni, dua-dua bab ni boleh berlaku. Boleh amal. Boleh amal berlaku. Sunnah kedua. Ya, alhamdulillah. Seterusnya dalam kita semaya tarawih ni Ustaz dah. Kita isya dengan cara jamaah. Lepas tu kita tarawih, lepas tu kita witir. Maknanya kita mula dengan tu imam, kita sudah dengan tu imam. Ustaz. Ada soalan sini Ustaz dah. Kita taruh witir di akhir malam. Kita tengoklah dah golek ke habis tarawih 8 rakaat tu, sipel witir. Turun masjid nanti nak semaya di akhir malam. Situ Ustaz hak mana lebih comel Ustaz situ? Hadis jelas sebut gitulah. Mana kalau kita sembahyang dengan imam serta salat dengan imam tu mana dikirakan qiyamul lail sepenuh malam dah lah. Dah itu malas sekali dengan imam lah, mana mula dengan imam sudah dengan imam tu orang tu dibilangkan orang sembahyang malam penuh dipanggil. Hak tu lah hak paling afdalnya ayat katanya. Ya. Tu mula dengan imam sudah dengan imam, hak tu paling afdal sekali. Lepas tu hak kalau dia mau alasan dia mau tak buat tu, dia mau klik witir semula rumah. Tujuan apa? Klik witir rumah tu. Dia mau rebut itu seluruh akhir di waktu malam tu Ustaz. Nak baca nak maya pula anu. Lepas tu nak buat witir akhir lah maksudnya. Ya. Tetapi cara tu boleh buat lah. Tapi nak ayat tu hak ulama duk kecek tu dia kata kalau kita nak buat juga tak ada apa. Kita witir dah tambah sekarang pula jadi cukup. Boleh jaga tengah malam tu semaya sekarang. Semaya sekarang tu dia panggil nak katuk witir tak ada, jadi tak witir gaib witir tu. Nampak tak tu? Semaya sunat 1 rakaat tu kita pergi apa? Pergi jadi 2 rakaat anu. Dia tak ada witir lah. Lepas tu semaya pula. Semaya pula, lepas tu buat witir pula. Itulah ulama fiqh katanya kalau dia nak buat amal lagi lepas semaya witir tu lah, itulah cara dia. Nampak dah? Emanya dia tak kena witir dah pakai semaya saja qiyamul lail nak semaya gapo tahajud kau semaya lagi tak kena witir dah. Terus jadi 2 witir pada semalam. Jangan jadi 2 witir pada 1 malam. Waktu dilarang.
Mana kata kalau nak buat lah tu tak apa, witir dulu kali takmir, lepas tu kelik tambah rumah lah nak maya tahajud maya apa lagi. Jaga tengah malam saun pula tu. Ya. Nampak tu dia. Tapi ulama fiqh bahas tu kalau lah dosa kata dah hati nak buat witir akhir juga mengikut hadis banyak tu witir akhir tu, tak apa mu tambah 1 rakaat. Semai sunat tambah 1 rakaat tu sebab hati kita niat nak katuk witir tak ada. Jadi tak ada witir lah. Ya. Tu wisalah. Lepas tu semai lagi buat witir semula. Ada 2 cara ulama bahas tentang masalah tu. Ya. Wallahualam. Jadi kita duk tengok dalam masyarakat rumah kita ni ustaz dah, setengah masjid ya 11 rakaat bersama dengan witir. Oleh kerana kita tengok tak ada masalah mana ustaz. Ya mula isya dengan tu imam sudah dengan tu imam akhir dengan witir. Setengah daripada setengah masjid ni dia 23 ustaz. Oleh kerana kita duk tengok lah ustaz dah. Bo cukup lapar tu dia pekap surai klik gi. Lepas tu ya akhir dengan witir. Kalau kita tengok hadis yang ustaz hurai tadi tu, maknanya kumpulan ni luput semaya malam sepanjang malam ustaz dah. Kerana dia tinggal situ tu. Mana bukan masalah luput sangat. Nak kata kalau semaya sekali email dia tak apa dah, tak tambah lagi pun kira we kena bisik dah lah. Kelebihan tu. Ya. Tu dia. Nak kata we kelebihan dah, dia nak tambah lagi tak apalah, kalau lebih lagi lah. Tapi we dah mereka dia penuh amalan dia tu. Ya. Nampak dah tu. Tapi hak ni mana kalau dia tu nak klik semaya tambah dia bukan kata tak ada, kan dia ada juga, tapi hak kelebihan sekali nak email tu tak ada lah dia tu. Dia boleh ni pula dia semaya ni pula. Tapi banyak hak kita dah tengok tu ya dipegang ni, kadang-kadang orang semaya dia pegang ni kata dia tu nak buat sebelah mengikut hadis Nabi, hak tu yang jadinya. Ya. Tu dia bukan tak mau semaya kali tu email. Sebab kadang-kadang sejak ada hak hantar sebut ni lah, kadang siapa lapar dia hundur nak lewat witir. Jadi mana kata boleh dia pegang kata dia nak semaya sebelah ya, boleh dia hati duduk situ. Dia yakin kata hak Nabi buatlah tu ke. Tapi dia pergi semaya di masjid hak 20. Ya sepatutnya hak nombor 1 sekalinya pergi cari semaya masjid hak sebelah tu lah, hak nombor 1. Kan buat 20 pergi masjid 20, nak buat sebelah pergi. Jadi apa orang panggil apa ada teratur ke. Ya. Tapi kita nak ikat tak boleh, masjid Mekah Madinah pula tu juga. Lepas ada 10 tu pakat tubik belana, ada pas dah lapar apa tubik pakat tubik belana, dia mau pegangnya katanya. Hati dia mau duduk sebelah nak buat jadi support Nabi habis dia jadi tu. Ya. Kadang-kadang hak lapar tu tubik lagi, kadang-kadang hak 10 je pergi katanya nak buat bitiso. Jadi sebelah juga. Hak tu ada jadi hak ulama duk kecek ada timbulan ni tu. Nampak kadang tu dia foto juga ulama Mekah je kalau kita tanya bab sembahyang tarawih. Lah mana hak afdal di antara 20 dengan 11. Ayat dah hak asah gitu lah. Dia ayat tu hak Nabi sungguh lah tu lah. Cuma hak 20 ni kata masa Umar tu hipung pada awal tu sebelah juga, tapi bawa keke dia mau tahu umpanya dah kita nak minta 20 nak tambah rakaat, Umar tu tak ada apa. Kau dah tu lah. Asalnya duduk situ belakang. Ya. Sebelah belakang. Cuma kis kata panjang tu lah. Habis dia buat dikir tu. Lepas tu alasan katanya Fort Madinah tu nampak kata Fort Mekah tu buat 20, Fort Madinah tu alih Mekah ni kita kena tambah lagi sampai 39 ni tak ada. Ya tak alasan kata Fort Mekah tu tawah kelebihan banyak. Kita tak ada, kita tambah lagi. Kalau alasan tu kita kena tambah sampai 50 pula. Tak ada kelebihan langsung Pak kita ni. Mekah tak ada kelebihan, Madinah tak ada kelebihan. Kalau Fort Madinah tambah 39 kita kena tambah sampai 50 kalau alasan tu kok. Ya. Nampak tak ada? Ada mungkin alasan tu kok tu. Kalau kita fikir gitu. Tapi hak dia mau tu kait dengan sunnah Nabi tu lah. Ya. Hak Nabi buat tu lah. Anak ayat kata Nabi tu lah amalan Nabinya. Cuma Nabi tu baca panjang rapat subuh dah lapar sebelah kaat tu. Ya. Cuma tahu Nabi kelewat rumah kena rapat subuh dah sebab ada bimbing takut tak ada sahur tu. Al-falah mana sahur Nabi teh jaka Nabi putih tu. Ya. Engko siapa hak suruh dia pergi pada rumah jajah tu nak kelek tak ada dah. Nabi sepuk sangat masanya. Lepas ni kalau Nabi buat lebih dah tu nak buat siapa cegah siapa kelapar 9 pagi sampai Nabi sebelah rakaat tu sampai subuh dekat subuh dah. Sebelah rakaat tu sekat subuh dah. Tak ada dah. HP dah. Pakai sahur tu dengan itu dah. Nak gaduh dah. Tu nak Nabi lah. Ya. Habib Najjar kata kalau lah dia mau pergi atau Nabi buat 20 tu adalah hadis tu
doa lah, tak ada sahih. Tak ada sahih langsung. Ya. Kalau kata masuk Umar tu, masuk Umar lah. Umar buat sendiri tu pun duk khilaf juga. Kata Umar tu tak ada buat kali, cuma dia sokong apa dia mau duk semaya selerak tu. Ya. Suruh hipung buat. Dia mau minta kata dulu buat sebelah, lepas tu masa panjang minta nak tambah rakaat. Umar tak ada apa tu. Tu dia pucanya. Wallah alam. Kita umat dia ni dah mungkin tak gerak ustaz dah nak sapa subuh dah kita nak semaya tarawih sapa subuh ni, tapi paling kurang kita widai kita lekok nabi tak apa dah ustaz dah. Tak ada dua kabat dulu apa dah. Semaya sebelah dah, walaupun sejuk semalam paling kurang tak apa dah. Situ dah insya-Allah dia tulis kita semaya panjang malam insya-Allah biznillah situ insya-Allah ustaz. Jadi terus lagi ustaz ni ada lagi banyak soalan lagi ni. Kita sikit ustaz pengertian fidyah dan juga kafarah ustaz. Pengertian fidyah dan juga kafarah dan perbezaan di antara kedua ustaz. Sini. Gitulah habis fidyah ni ya boleh benda kurang, lepas tu nak ditambah gitulah benda kurang ni. Fidyah puasa sebab tak boleh puasa, tak kata sakit demam ke apa tak ada harap sembuh. Ya. Ada bayar fidyah. Bayar fidyah. Tu maknanya. Nak ayat tak ada pun kafarah ni ya benda betul puasa seksa gitu, puasa kafarah. Orang bunuh orang mereka seorang hamba tak ada kifarat supuh. Lepas tu kifarat dia benda boleh benda kifarat ni benda besar-besar lah. Kalau fidyah ni kau ada jenis bayar-bayar beras bayar apa gitulah. Tu kifarat ni dia boleh besar gitulah. Tapi hak tak nak lah hak tentunya. Ya itu fidyah ni ustaz seperti orang yang tak kuasa puasa di siang Ramadan, seperti dia ada uzur demam yang tak harap sembuh kena bayar fidyah. Bayar fidyah lah ustaz dah. Dan satu kes lagi ustaz, orang yang nyusu anak ataupun orang yang mengandung ustaz. Ini fidyah juga. Kena bayar fidyah juga dah. Ada fidyah juga, kadang ada fidyah saja, kadang ada fidyah tak puasa ratik ada gitulah. Dekilah ulama ada orang mengandung tu kalau lah asal pada awalnya apabila orang mengandung ataupun hidup menyusu tu, mana kata fidyah dia tu mana kata kalau lah dia tu gagah misalnya dia tu jaga maslahat anak tu ada ulama kata ya qada, lepas tu dia bayar kena bayar fidyah. So hak berat tu ada hak kena sikit tu dak qada saja tak apalah. Kau tak kena bayar fidyah atau hak ringan sikit. Hak ringan benar-benarnya bayar fidyah saja. Kalau dia tu duk mengandung tu rasa nyusah sungguh dia. Ataupun dia duk menyusu anak duk menyusah sungguh. Tahun ni beranak oleh puasa. Tak ada apa yang menyusu anak, tak ada apa yang pula mengandung pula. Ya. Tak apa yang menyusu kalau main lah tu kau main boleh puasa semua kau. Maka banyak beras lah. Ulama sokong duk situ lah supaya tu saya menyusah. Kerana dia panggil doa dah orang tina mengandung dia doa macam mengandung sebulan tak kira tu. Dah ada. Mengandung puasa. Boleh kena nak mengandung HP nak mengandung. Puasa kata doa demolah. Pas doa suruh puasa pula doa je beri pun 2 kelemahan tu Islam tak sel lah tu. Nampak tu? Tak sel tak kandak lah tu tak ada nak berat. Sebab itulah kalau lah tu sungguh kau bolehlah kita taklid ulama yang mengatakan bagi orang perempuan mengandung duk menyusu puasa menyusah dia nak qada tu kerana duk beranak boleh puasa ecak-ecak. Tak ada ecak pun tak ada apa nyusu. Tak ada nyusu lagi kerana anak mustahil tak ada apa nak pula mengandung pula misalnya dia. Nampak tu main boleh puasa semua tak apa tu taklid tu ulama hak mengatakan cukup dengan bayar fidyah saja. Wallah. Kesimpulan ustaz, hak kena bayar fidyah ni dan orang yang tak kuasa nak puasa di nahar Ramadan, di siang Ramadan dengan sebab dia tua ataupun dengan sebab dia ada keuzuran tak harap nak sembuh. Tak ada, dia kena bayar fidyah. Dan yang keduanya perempuan yang menyusu ataupun yang mengandung anak ni yang dia takut nak mudarat kepada anak dia. Ustaz dah, dia kena bayar fidyah. Kena qada dan bayar fidyah. Hak tu hak ulama hak hukum berat sikit. Hak ringan sikit kata ndak qada saja. Nampak kata? Ya. Kalau dia tak takut maknanya dia tak takut ke atas anak dia ni tak apa. Maknanya gagah. Dia gagah. Dia gagah mana gitulah. Hak tu hak ulama kata perlu gagah tu suruh beratlah sebab dia gagah kerana nak jaga maslahat anak je. Itu mu qada tak bayar berat lah mana gitulah. Nampak tu dia gagah tu. Alhamdulillah. Dari segi gapo tak ustaz hak kita kena bayar kafarah ni ustaz? Hak kena kafarah ni. Jima' di nahar Ramadan? Hak tu pun sebab tu juga.
masalah hak tu hadis khah lah tu ni. Ya. Hadis khah seorang hamba we makan ni puluh orang miskin ke apa itu ni. Tu jelas lah hadis Nabi khah kecek bab tu. Ya. Kalau hak berlaku bagi orang tubuh dalam siang hari boleh puasa tu. Tu panggil berat sikitlah bayar tu deh. Mereka seorang hamba tak kuasa kat bagi makan ni 10 orang miskin. Puasa 2 bulan turut. Lepas tu bagi makan pada orang miskin ni 10 orang miskin. Ya ustaz. Itu satu soalan lagi ustaz, sakut kafarah ni ustaz. Orang yang lewat qada dia ustaz. Sampaikan masuk Ramadan akan dantai pula ustaz. Kena kafarah tak ustaz ni? Tu ulama khilaf lah, ulama nak berat tu dia tak qada sehari. Lepas tu juga bayar beras cupok anak kita lah deh. Tu dia hak berat tu baru 2 tahun 2 cupok, 3 tahun 3 cupok tu berat menaneh tu kerana dia agak kata nak denda. Di sebaliknya pendapat yang kedua dia kata tak ada kenapa qada saja ya. Kerana tahun lagi kita tak usah makan rebo, lepas tu hebo tak usah rebo. Buku salah bayar sorang. Nampak ada tu. Tu pendapat yang kedua berbeza lagi Imam Abu Hanifah sebagai palokunya. Dia katanya cukup dengan apa? Dengan qada saja. Tak ada kena kifarat. Sampai buku yang tinggal lekat buku tu je bayar buku tu lah. Ya. Banyak ulama kita semasa pusakkan pendapat dia tu sebab seolahnya tak lagi ribu apa nak lebih dah ada buku so bayar lebih. Ya. Kalau ni pun tak sih salah nak tahsa tu bayar satu. Lepas tu apa nak mungkin denda sebab apa mau lewat. Tak apalah tu khilaf ulama. Pentingnya ulama kita buat kajian ikutlah tinggal berapa tahun pun bayar cukup sudahlah takut menyusah sangat. Jadi miqdar fidyah dan kafarah ni cukup ustaz. Cukup sehari itulah. Ya. Kalau 5 hari 5 cukup hak bagi anak tu. Kalau rasa nyusah tu sema pun tak apa terklik berapa ulama hak mengatakan tak ada nah yang sahih yang sahihnya cuma fonin denda saja ya. Denda saja tu sebablah tu. Kalau rasa kita rasa nyusah nak bayar beras apa ada qada saja. Ya. Kalau rasa kemudahan tu bayar beras qada tu berapa tahun pun cukup pun tak apa dah lah. Lebih kurang dia wallah alam. Ya. Soalan seterusnya penyakit dan ini soalan khusus pada perempuan ustaz. Penyakit mak ring. Kita kata dia bahasa Thai kata mak ring ustaz. Di kemaluan. Lepas tu kena selik ubat ustaz. Lagu mana masalah ni ustaz? Adakah batal puasa ustaz? Tengoklah kalau selik malam tak apa. Yalah dah. Kalau selik malam tak ada apa. Selik malam boleh malam tak. Tengok hari tu satu benda juga. Kalau nampak kata darurah misalnya bomo kata lah mana apa kena turut terpatah dia. Kena selik waktu pagi ke waktu pagi ke. Kita boleh amal tu dengan maknanya sebab kita ambil alasannya dia panggil bukan runggo untuk jalan makan ni minum dak. Mana kita taklid ulama mengatakan bukan runggo boleh menghilai dahaga, boleh menkenyangkan kita dak. Ia bukan masuk dalam maidah ni dak, bukan perut dak. Sebab kita sebut Qadi Husain tadi hubat tu ya, hubat berak tak tubik tu. Ya. Pas ni pun sebab tu jugalah. Makna tu boleh. Lebih bagi pesannya bomo dah. Ulama hok kata siap-siap ruga tu batal, buh masuk je batal dah. Pak ulama ni kata dak. Hak ni bukan rungga hak Nabi larang dak. Rungga Nabi larang mulut dengan hidung. Kerana dua-dua ni jasa pandai makan lemak maidah. Lemak ada pun bukan masuk lemak maidah. Bukan sedap, bukan hilal dahaga, bukan apa. Jadi makna kita duk taklid ulama hak kata tak apalah bukan makan minum. Ya. Apa dah sebab termasuk Qadi Husain dalam mazhab Syafi'i, lepas tu pergi ke mazhab Abu Hanifah keluar lagi, mazhab lain lagi keluar lagi. Sakut paut dengan penyakit juga ustaz. Penyakit lelah ni dah dia kena sembuh gas tu ustaz. Lagu mana tik ustaz di waktu dia puasa siang hari tu ustaz. Tu sebab tu juga dia panggil lebih kurang itulah. Ulama duk khilaf gitulah. Tapi banyak ke ulama semasa pun duk kecek juga benda tu dia panggil hoso gas dia tak masuk dalam nudak. Ia main musim kok suara ni ya. Kok lahwat sautiyah ya panggil. Ia tak masuk dalam dak. Ya. Maka balik lama tu tak ada masuk dalam rungga dak lah. Bukan kata masuk dalam boleh hilal dahaga boleh itu dak lah. Jadi hak tua semasa ulama semasa tu pun ya lebih penyakit pula. Ya. Mana duk dia kata haruslah. Nampak? Ya. Dia mau kata tak harus tu kita tak patut amal lah kerana benda ni bukan sekelain bukan dok nak benda lah tu. Ya. Bukan penyakit tak ada. Ya. Kita taklid ulama kata sah puasa kita kerana benda ni ya bukan masuk dalam ni dak. Ya sebab gehepah dia masuk lah tak sautiyah ni masuk lekik suara ni ya. Dia tak turun pada
MA tak turun pada jauh tak Ya, turun. ya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalaulah dia membawa kepada mudaratkan diri kita, masalah kita jaga hak tu tak ada puasa mula dah Ustaz dah di awal dah. Tu tak boleh kalau saya puasa siapa menasa diri sampai pula. Ya. Okey, jelas Ustaz, insya-Allah. Lepas tu ada soalan Ustaz. Ya. Apabila kita habis puasa di Ramadan ni, dia disunat pula ikut ni hari Syawal Ustaz. Diikuti pula ni hari Syawal tu. Jadi sini ada soalan kata dia bagi orang khususnya perempuan masalan dia ada tinggal masa dia uzur di Ramadan tu. Jadi soalan kata dia kena qada sebelum daripada nak sunat sitah Syawal tu ke lagu mana Ustaz? Ke boleh puasa sunat dulu? Alhamdulillah. Sebenarnya bukan syarat lah. Bukan syarat nak puasa ni dia kena habis qada dulu tak, bukan syarat. Cumanya kalau lah nak puasa sungguh hak afdal lah tu lah. Qada dulu, lepas tu ya masa sebulan puasa ni Syawal kan. Masa sebulan tu kalau nak hak nombor 1 kau qada dulu lah. Lepas tu kau banyak lagi masa tu, lepas tu puasa kan. Nampak tak tu? Ya, kerana qada ni wajib Ustaz dah. Qada wajib. Tapi wajib tu dia panggil bagi kaum ibu kau ya wajib atas jalan muwasak diluaskan, bukan sepik. Ya. Mana hingga sapanung. Tu ayat tu kalau lah dia puasa pun tak apa. Kerana berlaku Aisyah sendiri pun kata dianya tak ada nak qada hingga siapa dekat dengan Ramadan. Nampak tak tu? Aisyah sendiri pernah dia qada tu dekat masuk Ramadan dia pun habis qada dia. Jadi kita faham situ kata kalau Aisyah tu tak puasa ni, tak puasa tak ada hadis, artinya kita pun kata dia puasa jugalah ni Syawal tu. Nampak tak tu? Ya. Cuma dia mai qada ni dekat ni juga. Jadi syukurlah. Walaupun hak afdal tu dia buat selalu. Ya afdal tu dia qada dulu. Tapi kita si qada lagi pun tak apalah. Makna kata dia mari qada syukur. Dia masuk qada masa luah dia. Tapi nak boleh sitam min Syawal ni setelah dia qada. Tidak orang panggil tak sempurna lagi. Masa penuh boleh Ramadan. Lepas tu mari sitam min Syawal baru 3 tahun. Ya ni lambat sikit lah. Nanti tak nak pen pula baru nak boleh. Kalau tu seolah gitu lah. Ya. Sebab Ramadan tak sempurna. Boleh mai qada cukup. Ya hipung jadi masuk selalu gitu. Ada yang kata Ustaz, waktu kita qada tu ya peluah. Ya luah Ustaz. Tapi Syawal ni ya nehri ya. Makna kata seolah kata kita boleh kita takhirkan qada kita di bulan-bulan yang lain kerana peluah lagi luah lagi tapi nehri ya sepik. Saya kata muwasak tu ya luah tu. Jadi boleh kedua-dua Ustaz. Boleh kedua-dua. Tapi hak afdal ni kita qada dulu. Qada dulu ya. Wi superno Ramadan. Lepas tu baru tu dengan sitah min Syawal. Ya. Lepas tu Ustaz, sikit sakup dengan tarawih sikit lagi ada soalan hak tanya ni Ustaz dah. Ya. Ada tanyanya adakah boleh kita tarawih sebelum pada semaya Isya? Maknanya tak ada semaya Isya lagi Ustaz. Misalnya kecil mudah-mudahan lagi lewat lah Ustaz dah. Tu imam duduk tarawih dah kita baru sapa masalah. Tapi kita ada Isya lagi Ustaz. Tarawih dulu Ustaz. Ke mana ni Ustaz ni? Boleh dia berlaku dalam masyarakat Ustaz ni? Tak kena fikir tu dah. Sebenarnya tak ada. Sebab tu yang masalah nak bila qiyamul lail ni lepas dah semaya Isya. Apa nak bila qiyamul lail ni lepas Isya. Qiyam Ramadan benda tu lah tu dah. Tapi bulan Ramadan apa qiyam Ramadan. Tapi semua tu qiyamul lail berlaku. Semaya qiyamul lail ni kita semaya sunat lepas dah Isya tu dia panggil qiyamul lail dah. Ya. Walau 2 rakaat sekalipun. Apatah lagi banyak tapi bo panggil boleh puasa tu Nabi tak nama suku qiyam Ramadan. Tapi semua tu sunat belaka. Nah itu tahajud pun masuk qiyamul lail. Qiyamul lail ni besar, nama besar. Ya. Semaya malam. Semaya malam. Semaya pada Isya tu qiyamul lail belaka. Baik tarawih, baik tahajud. Baik tahajud. Yang pentingnya sunat mutlak jadi dia panggil qiyamul lail. Yang pentingnya lepas pada Isya. Lepas pada Isya. Nak giwat sunat belum Isya tu. Tak boleh. Ya. Alhamdulillah. Ustaz, akhir ni sakut paut dengan zakat sikit. Kerana kita dah ada zakat fitrah dan lain lagi lah. Soalan ya Ustaz. Kita sipir duit Ustaz. Sipir duit untuk nak mengerjakan haji Ustaz. Sipir duit kita 250,000 lah ni lebih kurang Ustaz dah haji Ustaz dah. Lepas tu nisab zakat masa sekarang ni pun lebih kurang tu Ustaz. Lebih kurang tu lah kita kata dah. 250,000 kita kata dah. Duit tu kita duk sipir cukup saham tapi dengan kosak kita tu untuk nak mengerjakan haji Ustaz. Adakah kena keluarkan zakat?
Dia buat zakat ni dua syarat ya. Kita ingat syarat dalam zakat tu pertamanya dia panggil sapahu, tahun. Yang keduanya cukup nisab. Nisab boleh cukup tahun tu kita milik harta. Berarti kita milik harta dah bersapa tahun. Duit bersapa nisab kena wei lah. Tak ada kira kena nak giwak tu giwak ni. Tak ada syarat kata giwak haji nak umrah kena bayar hotel orang kena. Kalau tak bayar walaupun hotel orang pun kena bayar zakat sebab duit milik kita. Kalau kita tak boleh bayar zakat, kita pisah bayar hotel dulu belum pada siapa nisab zakat. Sebab tu masa umar mula ya tafiya dekat-dekat nak raya kan. Dekat-dekat nak puasa ya tafiya ada zakat, tafiya ada kat hotel bayar hotel lah. Lepas tu kira lah zakat. Yang kata zakat ni kita kena bayar hotel dulu. Lepas tu tak lebih tak nak bayar zakat. Kalau tak bayar juga kita ada hotel tapi tak saya bayar, hotel dalam milik kita. Kena bayar zakat. Man malakan nisab bang, milik nisab. Siapa tu? Bayar zakat. Nampak dah? Satu qadiyah lagi ustaz. Ada tanya kata kita duk sipir duit kita dalam banci ning untuk kita nafkah anak isteri. Masalan ustaz. Lepas tu dalam banci ni untuk kita guna. Dalam satu banci lagi untuk kita sipir taruh. Tu dia ustaz. Jadi hot banci ni dia ada kosak dia nafkah isteri masalan. Dalam banci ni banci yang kedua ni untuk kita buat bayar belanja harian. Dalam satu banci lagi ni kita sipir taruh ustaz. Cukup setahun ni siapa ni sok ya kena keluar zakat ustaz. Dalam milik kita. Dalam milik kita. Dalam milik kita lagi siapa ni sok tak ada kira hipung harta kita tu walaupun kita letak kanan tu kanan ni tak kira dah. Dalam milik kita siapa ni sok siapa kena zakat. Kena keluar zakat. Dan zakat tu faedah daripada harta kita juga. Patut kita beri zakat. Banyak lagi keluarga kita jadi hubung rahim lagi. Kita anak-anak duk ngaji ke apa, nak dara nak apa, tak ada apa. Kau molek lagi subuh harta kita insya-Allah. Jadi kesimpulannya walaupun kita ada kosak kat mana sahaja pun kita apabila cukup whole setahun dan juga cukup nisab kena mai kira untuk keluarkan zakat. Alhamdulillah walaupun kita kosak nak buat haji sama sekali pun tak ada buat lagi nak duk sipir untuk nak mengerjakan haji ni ustaz ni. Alhamdulillah. Dah itu agak atau cukup dah soalan kita pada malam ni dah yang kita boleh kongsi dengan ustaz. Alhamdulillah dah mudah-mudahan saya di khususnya dapat manfaat dan juga penonton kita yang ikut live kita ni insya-Allah dan mudah-mudahan mereka itu dapat manfaat juga ustaz biiznillah taala. Jadi sebelum pada akhir ni saya nak bagi ustaz nasihat sikitlah dan munasabah kita duduk dalam bulan Ramadan ni 2-3 minit insya-Allah sebagai nasihat akhir dalam liqa kita perjumpaan kita malam ni ustaz dipersilakan ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala ni boleh memanjangkan umur kita dapat kita ni berjumpa dengan bulan Ramadan yang berkat. Maka kita berharap kita usaha seboleh mungkinnya dalam bulan Ramadan ni kita buatlah kita berlomba mengikut hak Nabi suruh hak Tuhan perintah. Tu dia kita tak usah fikir panjang lah dalam bulan Ramadan suruh berlomba untuk semaya qiyamul lail. Jangan kata kita tak boleh semaya qiyamul lail lah sebab kita ada qada gitu tapi semua tak ada syarat belaka. Bukan syarat nak sah semaya tarawih, syarat nak sah qiyamul lail tu mesti jangan ada qada ya tak ada langsung lah tu benar. Dalam bulan Ramadan ni suruh semaya tarawih ataupun kita panggil qiyam Ramadan. Kita usahalah kita amal. Jangan kita terikat dengan kata esok orang tertentu oleh semaya sebab harinya ada qada ya tak ada marilah tu. Tak ada lagi tak mau tamak oleh dipegang oleh ulama salah tu tak ada. Kata syarat nak kena nak tarawih ni kena ada jangan ada qada ya tak ada marilah tu. Harinya apa ya tak ada sunnah tu pendapat seorang peribadi yang tertentu. Sedangkan disuruh kita tu belum-belum dalam bulan Ramadan ni kita banyak amalan sunat sebagaimana kita jelasnya dalam ada semaya qiyam Ramadan, ada iktikaf bulan ni. Maka falyatanafasul mutanafisun kita bermulalah usaha seboleh mungkinnya. Itulah lebih kurang sebagai nasihat kita tak silah tinggal benda ni. Kita ibadat kena pada tempat insya-Allah taala deh. Maka semayalah walaupun ada qada pun tak apalah hak qada tu hak gitulah hak harap-harap gitu ya bukan ada semua tu balik ulama ada juga hak pendapat yang katanya
ada salah silap ke apa tu, jelas Tuhan katanya orang buat jahat buat apa tu illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ada hal lepas dia taubat dia buat amal soleh, tak apa dah. Tu dia. Jadi makna hak qada tu nombor satu lah, kata si qada pun banyak buat amal kau tak apa lagi. Tu ulama hak katanya tak apalah kita berat kau tak apa lagi. Kerana hak qada tu harap-harap Nabi tak ada royak khah dak. Maksudnya qada tu pakai mikir kiyah-kiyah gitu ya, buat harap-harap gitu ya. Apa jelasnya dia berdosa, dia jahat dengan Tuhan, taubat, tinggal syirik, lepas tu beriman dengan Tuhan, buat amal soleh tu. Tak ada kata buat amal soleh semua qada mamadha tak ada marilah tu deh. Hadis pun tak ada apa deh. Itu lebih kurang. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, jazaakallahu husni mutaba'atikum, hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Orang hak ikuti saya terima kasih banyak, dan kita harap bahawa Tuhan tu tunjuk kita berjalan yang betul insya-Allah taala. Cukup sekali dulu bagi saya. Akhir kata subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.